Exit tu yang terjun. Nampak yang terjun. Selamat datang Gunung Jerai. Ni baru turun ni. Oh, kat atas ada strawberry farm. Tu kawan tu buat konten. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Gunung Jerai. Okay guys, ni laluan daripada bawah nak ke puncak Gunung Jerai. Tunjuk situ. Okay, ni daripada bawah nak ke puncak dia lebih kurang 12 kilo. 12 kilo naik atas. Ush, ada batang. Ni van-van yang naik atas ni. Daripada sini ada 11 kilo. Mana kata daripada bawah tu 12 kilo nak naik ke puncak Gunung Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ke guys channel. Lama tak upload video ni guys. Okey, kali ni aku bawa apa naik Gunung Jerai. Hari ni kami nak naik Gunung Jerai untuk bermalam di puncak Gunung Jerai di Jerai Hill Resort. Okey, jom kita explore Jerai Hill Resort. Cuaca hari ni nampak cantik ke Gunung Jerai ni. Ada kabut sikit-sikit, ada kabus kalau Indonesia dia panggil kabut. Ni kalau kita kat Kedah ni kita panggil kabus lah. Ini jalan dia ada lagi 10 km untuk sampai ke puncak. Okay guys, gaskar. Jom. Pokok balak besar-besar kat sini. Ada lagi 6 km. Okay, dia ada muzium perhutanan. Dalam 3 kilo nak sampai dari puncak, kita akan jumpa muzium perhutanan negeri Kedah. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. Ramai orang hari ni. Geng-geng motor semua. Jalan jam ni guys. Nak naik atas. Kita ada lagi lebih kurang 1 km lagi nak sampai ke Jerai Hill Resort. Okey, ni yang dekat simpang nak pergi ke Telaga Tok Syekh. Nak pergi Jerai. Okey, ni jalan-jalan ke? Check in. Check in. Ya. Ada lampu mesin tak? Ada? Ada. Tengok lampu mesin, depan tak ada bagi kad merah tu. Kalau ada bawah. Oh, tak ada. Okey, dah booking abang terus masuk. Parking side dia kat belakang tu. Okey, baik. No? Dekat tu ini straight je. Straight je bang, sampai jumpa parking. Okey, masih bang. Okey, sama-sama.
Ramai. Nak pergi Telaga Tok Syekh ni. Kita jalan kaki je lah Telaga Tok Syekh tu. Ha. Nak pergi jalan kena pergi jalan kaki je lah. Parking je. Betul. Parking tak ada. Ni dia. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mai orang ni guys. Boleh parking kat belakang dia kata. Penuh. Orang ada kahwin, majlis macam-macam lah hari ni. Yang ni nak ke mana pula? Bagi kami lalu dulu. Kami nak check in. Okay, ni dia punya reception untuk check in ke hotel. Ni dia Jerai Hill Resort. Yang atas tu tower menara telekomunikasi under TM. Okay, ni kita akan parking kat sini lah. Oh, dia ada kereta api. Ada RM5 naik. Bagus. Okay. Sebabkan hari ni cuti umum guys, jadi ramailah yang check in kat sini. Ni ada check out ni, ada yang baru nak keluar, ada. Kami baru nak check in. Kebetulan esok dah cuti hari Wesak. Jadi kami baru nak check in hari ni. Ada yang dah check in daripada semalam. Hari ni mereka keluar lah. Kita cari parking dulu. Okay, kita parking tempat teduh. No? Ni ada tempat teduh. Alhamdulillah. Jangan tersejuk. Okay. Okay guys, kita dah dapat parking. Alhamdulillah. Jom kita pergi ronda-ronda dulu hari ni. Jom. Okay guys, jom. Okay, jom kita masuk ke Jerai Skyview. Jerai Skyview. Oh, masuk sini kena bayar. Berapa bayar? Seorang RM5. Dapat masuk. Oh, kena pakai plastik. Okey, tak apalah. Nanti petang-petang nanti kita bawa masuk. Lah ni tengah hangat kan. Kalau gas kat sini kena bayar tak? Kena agak. Oh. Sini boleh QR, kalau cash kena. Okey, jom. Kita gerak dulu. Ni pun duk tengah hangat lip-lip lagi. Tu pemandangan. Tu Pulau Bunting. Tu Pulau Bunting. Daripada sini boleh nampak Pulau Bunting. Oh, nu hak ujung nu Pulau Payak nu. Tak nampak kot. Kamera aku tak apa nak hebat sangat. Yang ni Pulau Songsong. Betul dik? Pulau Songsong yang tu. Betul Pulau Songsong. Ya. Yang ni Pulau Songsong. Yang tu Pulau apa tau? Pulau Telok. Pulau Telok. Dia ada 3 pulau sini. Pulau Songsong, Pulau Telok dengan Pulau Bidan. Pulau Bidan lagi satu tak nampak sini. Yang ni pulau ni lah, pulau apa? Pulau Bunting kan? Pulau Bunting yang ada jambatan tu. Daripada Yan, Bandar Yan kat bawah ni lah. Ni sawah bendang. Waktu aku naik ni tak apa cantik lah sebab orang baru duduk tengah membajak sawah. Kalau dia dah, orang dah menanam, memang cantik. Okay, terima kasih. Tu orang Kedah, hang tengok. Oh, sempoi.
Okay guys, sekarang ni baru pukul 12. Jadi kita jalan-jalan dulu, kita tak boleh nak check in lagi. Tapi apa yang menarik ni, tengok. Tu dia bang. Hari ni cukup cantik. Okay, hari ni ramai orang public holiday. Hari Ahad. Orang penuh ni. Kita tak boleh nak check in lagi, jadi kita jalan-jalan dulu kat sini. Check in hotel ni pukul 3 petang. 3 petang baru boleh check in. Tok Wan. Hangat lah Tok Wan. Hangat lah. Kita pergi duduk tempat teduh lah. Ni cafeteria dia. Ni cafeteria untuk makan malam dengan breakfast. Cuma aku nak pergi ke toilet sekejap. Ni toilet dia. Nice. Cuaca kat sini memang sejuk. Toilet pun nampak bersih saja. Hari ni ramai sungguh orang guys. Kebetulan hari ni hari cuti. Hari ni hari Ahad. Ramainya orang. Okay, jom kita tengok signage ni. Kalau daripada bawah tu kan, daripada bawah kita naik ke jumpa pondok ni, The Jerai Hill Resort belah kanan, trek Tangga Kenari belah kanan, trek Taman Rimba Sungai Terui belah kanan, Tandas Awam belah kanan. Belah kiri ni pula dia ada Telaga Tok Syekh, Padang Tok Syekh, Batu Kapai, trek Jejak Warisan belah kiri ni. Okey, kat atas ni ada parking lot, dengan kat bawah ni ada parking lot. Belah kiri ni dia turun ke bawah lah, nak mengalah ke Telaga Tok Syekh, Padang Tok Syekh. Tu ada sini ada tower komunikasi. Jaga kereta lah. Okey, kat sini ada kedai cenderamata. Kedai cenderamata. Lepas tu ada gerai makan. Nama dia Jerai Food Court. Ada jual-jual minum, jual-jual makanan.
gerai ni dia jual ayak. Ada makanan. Ada 3 gerai. Hampa nak makan apa pun ada lah ni. Maggi goreng, Maggi ada Maggi. Tu Maggi berasap. Tu dia bang ni makan kat sini ni. Dekat food court dia, dekat bawah ni. Maggi berasap pun kat atas. Apa? Apa dah mikirin mana juga sih ada. Makan kat sini. Sebabkan sekarang ni jam 1, check in pukul 3. Jadi kami main makan kat sini dulu lah. Makan Maggi ya, Maggi goreng dengan Maggi berasap. Maggi udang dia penuh. Okay guys, sekarang dah pukul 2 petang. Jom kita nak pergi check in. Kita masuk reception area dia. Assalamualaikum. Nak check in. Check booking atas Nama Muhammad Syahir. 012 connecting room. Ini detail kita dah ambil, tapi bilik belum ada di sana. Akan kita ketiga. Pukul 3. Kalau ada bilik sebelum ketiga, saya call kat Anda cik. Boleh? Okay, baik. Terima kasih. Sekarang pukul 2 je. Okay guys, kita tunggu bilik ready pukul 3 baru kita masuk bilik. Okay guys, bilik dah siap dah. Jom kita nak pergi ambil kunci bilik dan kita review bilik pula. Okay. Minta cerita tanda tangan sini dan nombor plate kereta. Satu kereta saja. Ya, satu je. Sampai pagi esok 7.30 sampai 10 restoran ni untuk 2 orang satu bilik. Alright. Untuk 4 orang bagus lah. Kalau cik ada tambahan lagi boleh bagi kat restoran esok. Baik. Okey, untuk kecil ni kita bagi welcome drink untuk 2 orang juga dekat restoran atas juga lah. Welcome drink. Ya, Okay. bila masa kecuali buka waktu breakfast. Okey. Untuk wifi dekat bilik, nama wifi dia Jurahir, password dan username letak gas dan gas sahaja. Alright. Okay. Okey, kita ada cookies untuk cik lah. Oh, okay. Baik. Terima kasih. Sama. Okay guys, kita dah dapat kunci bilik dan kita nak pergi review bilik. Jom. Okay, mari kita tengok dulu bilik 204, 205 dekat sini. Ini 201 hingga 206. So, aku sekarang ada dekat sini lah. Ni tangga. Turun tangga, direct ke sini. Ni dia tangga dia. Jom, let's go. Ni basikal jalan atas kabel ni. Ni basikal jalan atas kabel.
Daripada sini pergi ke sana. Okey. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk bilik hari ini kami booking bilik 204, 205 connecting room. Ni 203, ni 204. Ya, okey. Jom. Kita buka pintu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Okey, dalam bilik ni dia bagi 2 single bed. Tengok daripada sini. Bilik agak luas. Ni boleh simpan satu lagi Toto ke, ataupun nak letak bed, single bed lagi satu boleh muat. Dia ada bagi side table, dia ada bagi meja, ni meja tulis. Nak bancuh kopi ada. Ni dia bagi 2 mineral water, 2 mug. Ni bagi teh, ada tisu. Siapa-siapa yang nak order room service, menu, boleh order. Harga dia agak berpatutan, tak adalah mahal sangat, standard harga hotel. Okey. 2 single bed ni dah memadai lah. Kat sini balcony dia nanti kita review. Belah kanan ni bagi toilet dengan TV. Bawah ni mesti ada freeze. Mari kita tengok apa ada. Wow, ada yak tin dalam ni. Mungkin hak ni ada charge lah kot. Ini TV. Wardrobe. Kita buka. Wardrobe dia ada bagi iron board, hanger, dryer pun ada. Setrika, iron. Okey. Kita review dia punya toilet pula. Wow, toilet dia. Mari kita buka lampu. Sinki. Depan ni ada gelas, ada cermin. Kita masuk belah kanan. WC. Ada tisu. Ada towel. Okey, sebelah sana yang entrance tu. Dan belah kiri ada shower. Shower room. Oh, nice. Apa yang menarik dia, dia separatekan antara WC dengan shower. So kalau seorang nak buang air besar, seorang lagi nak mandi, taklah mengganggu. Oh, ini antara design yang agak nice. Okey, jom kita pergi ke balcony dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, super nice guys. Mari kita buka. Buka tengok pemandangan dia. Pemandangan dia memang heaven guys. Kat situ nampak pulau bunting. Pemandangan yang cukup cantik. Pemandangan sawah padi. Pemandangan hari ini mungkin biasa-biasa aja. Persawahan yang baru duk tengah membajak. Jadi tak nampak kehijauan hijau kuning sebenar negeri Kedah tu lah. Tapi kalau korang datang time korang dah menanam, nampak hijau kuning negeriku. Okey, connecting room.
yang aku order hari ni. Bilik sebelah 205. Waalaikumsalam. Mari kita tengok bilik yang sebelah ni. Okey, ada dekat balcony dia ada bagi 2 kursi lah. Oh, tak boleh masuk. Mari kita masuk ikut pintu depan. Jom. Dek, dah sampai? Dah, kawan bilik mana? Senang kat sini. Boleh. Mana-mana. Sekejap. Nak buka tu. Boleh mana-mana pun. Oh, depan ni dia ada pot. Ni air hujan lah. Daripada gutter, air hujan turun. Lepas tu kalau air ni penuh, dia pergi ke mana? Oh, tu. Nampak? Ada pipe. Pipe tu pergi ke longkang terus. Dia tanam pokok-pokok pandan kat depan bilik. Okey, ni bilik 205. Kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Macam bilik sebelah juga 204, dia ada bagi 2 single bed, ada telefon, ada TV. Kat sini toilet. Okey. Belah kiri dia ada WC, belah kanan ada shower room, mirror. Okey, mari kita. Apa yang menariknya bilik ni, connecting room ni, biasanya kita tengok connecting dia dalam bilik. Tapi untuk hotel di Jerai Hill Resort ni, apa yang aku boleh katakan, dia punya connecting room memang superb. Sebab dia connect melalui balcony. Ni balcony 205, yang tu balcony 204. Okey. Ni pemandangan daripada balcony dia. Okey guys, nanti kita pergi review yang belah taman-taman bunga dia dengan kolam pula. Let's go. Okey geng, kita nak pergi mandi kolam. Sekarang ni dah pukul 5.45 petang. Cuaca hari ni agak cantik, kurang berkabus. Ni daripada bilik kami. Nampak pemandangan sawah terbentang luas. Kat sini mereka kata ada strawberry farm. Boleh makan minum kat sini. Tu dia. Ni kat sini strawberry farm. Oi, orang ramai. Strawberry farm, Jerai Hill Strawberry Farm. Bau dia bau strawberry. Dia ada apa? Ice cream strawberry. Nice. Nantilah aku nak pergi mandi dulu. Orang ramai ni. Ada playground kat sini. Ada playground. Sini pun ada bilik lagi. Bilik nombor 204, 205. Okey. Alright.
Ni dia kolam. Okey, jom guys, kita mandi. Tak ada lah sejuk sangat. Mungkin sebab cuaca kat sini hari ni tak ada kabus kan. Ni sekarang pukul dekat pukul 6 kan. Pukul 6. Jadi ayak ni okey lah. Okey. Tak ada lah sejuk dan tak ada lah panas. Steady je. Dah habis dah Haziq? Habis dah? Tu dia naik puncak dah bibiak. Adik habis dah? Okey, jom. Let's go. Kita balik. Okey guys, jom. Sekarang pun dekat pukul 7 dah. 6.40. Kejap ya. Sejuk cuaca ini. Sejuk ni cuaca kat sini. Dia kalau mandi, kalau berendam tak sejuk. Tapi kalau dah naik kat atas ni, kena angin sepoi-sepoi bahasa ni, dia jadi sejuk pula. So, okay, jom kita balik. Okay guys, dah malam dah ni. Kami nak pergi ke tengok dinosaur. Kabus guys. Malam pula dia berkabus. Sejuk. Tu nampak kabus. Berkabus. Malam ni kabut tebal Sejuk ni. Okay, jom kita pergi ke Dinosaur Park Jerai Hill Resort. Wih, ada dinosaur. T-Rex. Okay guys, nak beli tiket dinosaur dekat sini. Dia buka daripada 10 pagi sampai 10 malam. Beli tiket dinosaur 5. Budak sama Dia bawah 3 tahun yang percuma. Ya, betul. Oh, dia tak ada yang RM3 tak ada. Tak ada. Berapa? 5. 5. Okey, terima kasih. Okey. Nak beli tiket dinosaur dekat Jungle Coffee House. Okey, jom. Mana depa? 5 orang. Okey. Thank you. Masuk ke ni lu.
Adik jalan dulu. Adik. Adik. Nak adik main jalan dulu. Lekas. Tengok ni, dinosaur ni. Sound dia macam rosak je dinosaur ni. Oh, kat sini ada ayam. Ayam hutan. Tak nampak. Okey, jom kita tengok yang lain. Ayam kampung. Oh tu. Ni ayam katik. Ayam serama tu dia. Ayam serama. Assalamualaikum. Ada burung merpati. Oh, ada telur dinosaur. Dinosaur egg. Ni ganas ni. T-Rex. Dia makan kepala dinosaur. Ui. Kuah-kuah. Yalah. Merbah punai. Merbah kapok. Masuk. Okay guys, jom kita nak pergi makan malam. Let's go. Suasana malam Jerai Hill Resort. Penuh kabus malam ni. Okay guys, kita nak makan dekat restoran Puncak Kedah.
Okay guys, kita makan malam dulu. Aku makan nasi goreng. Nasi goreng apa ni tadi? Bagus. Jom. Bismillahirrahmanirrahim.